Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 4 ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk Cabaran Guru Prasekolah dalam Pengajaran Pendidikan Islam kepada kanak-kanak. Sebelum memulakan pepetangan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu bersama ahli kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiminah Tasha binti Muhammad Asri. Nombor kad matrik saya I25108242. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Fazliana binti Saidi. Nombor matrik I25108223. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asmana Suratul Akmal binti Rahil. Nombor matrik I25108208. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Insyirah binti Baharudin. Nombor matrik I25108290. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidni Ilma binti Muhammad Zahrawi. Nombor matrik I25108415. Baiklah, yang pertama saya akan membentangkan pengenalan kajian. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti cabaran guru prasekolah dalam pengajaran pendidikan Islam kepada kanak-kanak. Pendidikan Islam merupakan asas penting dalam pembentukan sasiah, akhlak dan nilai murni kanak-kanak sejak peringkat awal pendidikan. Melalui pengajaran ini, kanak-kanak dapat mempelajari asas ibadah, adab dan tingkah laku yang baik dalam kehidupan seharian mereka. Namun begitu, dalam proses pengajaran, guru sering berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti kesukaran menarik perhatian kanak-kanak, kekangan masa pengajaran serta perbezaan tahap kefahaman dan tumpuan murid. Keadaan ini menyebabkan guru perlu menggunakan kaedah pengajaran yang lebih kreatif dan sesuai bagi memastikan pembelajaran dapat disampaikan dengan berkesan. Objektif kajian ini mengandungi 3 objektif. Objektif yang pertama ialah cabaran guru prasekolah dalam PDP Pendidikan Islam. Guru prasekolah menghadapi pelbagai cabaran dalam mengajar pendidikan Islam kepada kanak-kanak, terutamanya untuk mengekalkan perhatian dan fokus murid sepanjang sesi pengajaran. Hal ini kerana kanak-kanak mudah hilang tumpuan dan cepat bosan jika aktiviti yang dijalankan kurang menarik. Sebagai contoh, semasa guru mengajar doa harian, setengah murid ni dia tidak memberi perhatian sebab ada yang bercakap dengan rakan atau bermain sendiri dan akan menyebabkan proses pengajaran tu jadi kurang menarik. Objektif yang kedua pula ialah faktor yang mempengaruhi keberkesanan PDP. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran pendidikan Islam di prasekolah seperti kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru, penggunaan bahan bantu mengajar serta perbezaan tahap kebolehan murid. Sebagai contoh, jika guru hanya menggunakan kaedah penerangan secara lisan tanpa bantuan gambar, video atau aktiviti yang interaktif, murid akan cepat bosan dan sukar memahami isi pelajaran yang disampaikan. Objektif yang ketiga pula ialah cadangan penambahbaikan diperlukan bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran pendidikan Islam supaya lebih menarik dan mudah difahami oleh murid. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan bahan bantu mengajar seperti kad gambar, video animasi doa atau aktiviti nyanyian. Kaedah ini dapat membantu murid lebih berminat, seronok dan mudah mengingati pembelajaran yang diajar. Seterusnya, metodologi kajian. Bahagian metodologi kajian ini menggunakan reka bentuk kuantitatif kerana ia membolehkan data diperoleh dalam bentuk angka yang jelas dan mudah dianalisis. Instrumen kajian ialah soal selidik Google Form yang dirangka berdasarkan objektif kajian dan menggunakan skala Likert, iaitu setuju, sangat setuju, tidak pasti, sangat tidak setuju, tidak setuju. Platform ni dipilih kerana mudah diakses, menjimatkan masa dan kos serta data direkod secara automatik tanpa ralat manual. Responden kajian ni terdiri daripada 3/3 guru prasekolah pendidikan Islam yang dipilih secara rawak. Soal selidik ni diedarkan secara dalam talian selama seminggu dan semua jawapan direkodkan secara automatik oleh sistem. Data yang diperoleh kemudian dieksport ke Excel dan dianalisis menggunakan kaedah peratus. Melalui analisis ni, penyelidik dapat mengenal pasti pola jawapan responden serta menilai cabaran utama dalam pengajaran pendidikan Islam.
Seterusnya, dapatan kajian akan dibentangkan berdasarkan analisis soal selidik yang telah dijalankan. Analisis ini dibuat untuk mengenal pasti pandangan dan maklum balas responden terhadap isu yang dikaji, iaitu cabaran guru prasekolah dalam pengajaran pendidikan Islam. Semua data yang diperoleh telah diproses menggunakan kaedah peratusan dan kekerapan bagi memudahkan interpretasi dan penjelasan dapatan kaji. Baiklah, berdasarkan carta yang pertama yang telah saya paparkan di sebelah ini, kita dapat lihat seramai 33 orang responden dapat menjawab dengan baik. Jadi, hasil keseluruhan dapatan kajian sebanyak 44.4% setuju dan 19.4% sangat setuju, menjadikan jumlahnya 63.8% bersetuju bahawa guru menghadapi kesukaran untuk menarik perhatian kanak-kanak semasa pengajaran pendidikan Islam. Ini menunjukkan bahawa isu ini merupakan cabaran utama dalam pengajaran. Namun, terdapat juga 16.7% tidak setuju dan 11.1% sangat tidak setuju, yang menunjukkan sebahagian guru tidak mengalami masalah yang sama. Berkemungkinan dipengaruhi oleh perbezaan kaedah ataupun pengalaman pengajaran. Selain itu, 8.3% tidak pasti, menunjukkan kurang kepastian atau pengalaman terhadap situasi tersebut. Baiklah, yang seterusnya pula adalah mengenai soal selidik. Soal selidik ini kami dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Untuk bahagian A, majoriti responden memilih setuju, kecuali kita dapat lihat di graf yang keempat, yang mana sebanyak 27.8% setuju dan 41.7% tidak bersetuju. Okey, untuk bahagian B pula, faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran pendidikan Islam. Majoriti responden bersetuju. Dan bahagian C, akhir sekali kita dapat lihat cadangkan dan penambahbaikan dalam pengajaran pendidikan Islam. Dapatan menunjukkan responden bersetuju dengan kenyataan tersebut. Okay, untuk perbincangan, dia ada cabaran utama. Cabaran utama yang dihadapi oleh guru prasekolah ini ialah kesukaran untuk menarik perhatian kanak-kanak semasa pengajaran pendidikan Islam. Kanak-kanak pada usia awal ni, dia mempunyai tempoh yang singkat. Menyebabkan ni, mereka ni susah dan mudah untuk hilang fokus apabila aktiviti pembelajaran ni tidak menarik. Okay, jika murid ni tidak memberi perhatian, proses pengajaran dan pembelajaran ni tidak dapat berjalan dengan lancar. Okay, punca cabaran ni ialah punca dia ialah pengajaran yang kurang interaktif. Guru ni hanya menggunakan penerangan secara lisan ataupun hanya membaca buku dan menyebabkan ni murid ni cepat bosan. Okey, selain itu kaedah yang digunakan ni tidak selari dengan minat murid-murid, minat kanak-kanak ni. Kerana kanak-kanak ni mereka lebih suka kepada aktiviti yang bermain, nyanyian dan bercerita. Oleh itu, murid ni menjadi kurang berminat dan hilang fokus. Mudah untuk mereka ni hilang fokus. Okey, yang ketiga ialah faktor persekitaran. Faktor persekitaran ni juga memainkan peranan yang sangat penting untuk mempengaruhi tumpuan kanak-kanak ni. Okey, suasana kelas yang bising, ruang pembelajaran yang tidak selesa serta bilangan murid yang terlalu ramai ni boleh mengganggu fokus kanak-kanak. Okey, keadaan ni menyukarkan guru untuk mengawal kelas dan memastikan semua murid ni dapat memberi perhatian sepenuhnya. Okey, seterusnya ialah perbezaan murid. Setiap kanak-kanak ni mereka ni mempunyai tahap kefahaman yang berbeza. Ada murid yang cepat memahami pelajaran, manakala ada yang memerlukan bimbingan yang lebih. Okey, perbezaan ini menjadi cabaran kepada guru kerana mereka ni perlu menggunakan pendekatan yang berbeza untuk memastikan semua murid ni dapat memahami isu pelajaran yang terbaik. Okey, kesan dan cabaran pula. Kesan daripada cabaran ni ialah murid ni tidak dapat memahami pelajaran dengan baik dan menyebabkan objektif pembelajaran ni tidak tercapai. Okey, selain itu murid ni boleh hilang minat terhadap subjek pendidikan Islam kerana mereka menganggap subjek ni membosankan. Guru pula terpaksa mengulang penerangan berkali-kali yang menyebabkan masa pembelajaran ni tidak digunakan secara efektif. Okey, rumusan perbincangan ni secara keseluruhannya, cabaran yang dihadapi ini memberi kesan yang besar terhadap keberkesanan pembelajaran kanak-kanak. Okey, oleh itu isu ni perlu diberi perhatian yang serius oleh guru dengan merancang kaedah pembelajaran yang lebih menarik, sesuai dan kreatif bagi meningkatkan minat serta tumpuan murid-murid kanak-kanak ini. Seterusnya, kita beralih kepada cadangan dan penambahbaikan. Yang pertama ialah dari segi penggunaan kaedah bermain. Guru disarankan menggunakan pelbagai aktiviti seperti lakonan, kuis interaktif, permainan kad dan aktiviti berkumpulan.
Kaedah ini bukan sahaja menarik minat murid, malah membantu mereka memahami isi pelajaran secara lebih praktikal dan mudah diingati. Selain itu, penggunaan lagu dan cerita Islam juga berkesan. Pendekatan ini bersifat santai dan mudah dipahami oleh kanak-kanak. Lagu boleh membantu murid menghafal rukun Islam, doa harian dan nilai-nilai mulia. Tambahan pula, pergerakan dalam nyanyian boleh menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Di samping itu, guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran. Contohnya seperti bercerita, nyanyian, simulasi dan aktiviti interaktif. Kepelbagaian ini penting bagi menarik perhatian murid dan mengelakkan mereka daripada cepat bosan. Malah, teknik seperti penceritaan yang menarik dapat merangsang imajinasi dan meningkatkan kemampuan murid. Akhir sekali, penggunaan bahan bantu belajar atau BBM. Guru digalakkan menggunakan bahan seperti kad imbas, video animasi, carta berwarna dan bahan digital interaktif. Bahan-bahan ini dapat membantu murid memahami konsep yang ekstrak dengan lebih jelas serta menjadikan suasana pembelajaran lebih hidup dan menarik. Ini saya akan membentangkan tentang kesimpulan kajian ini. Kesimpulannya, peranan guru sangat penting untuk memastikan pengajaran yang berkesan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Guru juga perlu sentiasa kreatif dan inovatif dalam merancang pengajaran agar sesuai dengan keperluan dan tahap perkembangan murid.